Assalamualaikum. Yang mana mencari SUV, boleh tengok video ni sampai habis. Hari ni kita nak tunjuk 10 biji kereta SUV So semua ada CR-V, Subaru, Nissan X-Trail, Pro 2 Arus, Pajero Sport dan BMW X5. So kita mula dengan yang ni. Yang ni Honda CR-V 2.0 liter auto tahun 2012. Kereta ni masih cantik. Yang ni original facelift. So harga kita nak jual 30,000 sahaja. So yang sebelah ni baru masuk, kita tak buat apa-apa lagi. Siapa nak boleh ambil kereta ni. Harga 20,000 sahaja. Yang ni Honda CR-V 2.0 auto tahun 2010. Yang ni pun facelift. Nak lagi baru jangan risau, kita ada. Yang ni Honda CR-V facelift tahun 2013. Yang ni 2.4 liter. So harga 39,900. Yang ni pun sama harga 39,900. Honda CR-V 2.0 Yang ni 2.0, yang ni 2.4. Harga sama 39,900. Yang sebelah ni baru je masuk. Yang ni Honda CR-V 2.0 tahun 2008. Yang ni walaupun tahun lama tapi kereta cantik. Harga 15,000 sahaja. So yang ni Nissan X-Trail 2.0 auto. Yang ni bukan 2.5. Yang ni 2.0. Harga 10,000 sahaja. Kereta cantik, tak ada masalah. Yang ni Pro 2 Arus. Yang ni SUV 7 seater Yang ni kita nak jual 39,900. Nak yang mewah boleh ambil yang ni. Yang ni BMW X5. Yang ni X-Drive. So yang ni hybrid. Ada sunroof. Kereta tahun 2016. Harga 79,000 sahaja. Kalau bagi korang tu mahal, datang kedai tengok kereta, ada rezeki korang dapat murah lagi. So yang last kali ni Pajero Sport 2.5 auto engine diesel Yang ni tahun 2011. Yang ni boleh masuk hutan, boleh bawa ramai orang. So harga 25,000 sahaja. So yang mana berminat boleh terus datang ke AR Speedworld Sungai Buloh Selangor.